wa wajadaka dhallan fahada. So di situ kita nampak ada satu hukum tajwid simple, iaitu tanwin bertemu dengan huruf fa. Tanwin bersamaan dengan huruf nun, atau kita kata nun mati. So jom kita tengok puncanya tanwin atau nun mati tadi. So kita pergi dekat hukum nun mati. Relax, jangan tengok tempat lain lagi. Yang kedua, bertemu dengan huruf apa tadi dalam selepas huruf yang ada tanwin tadi? Huruf fa. Wa wajadaka dhallan fa. Okey, jom kita cari huruf fa. Mana huruf fa? Mana huruf fa? Ada tak jumpa huruf fa? Ada. Iya. Jumpa. So huruf nun atau tanwin bertemu dengan huruf fa. Yes. Jadi macam mana nak tengok hukum dia? Kita tengok circle yang ni dulu. Yang ni adalah untuk ibu jari. Yang kedua adalah untuk jari telunjuk. Yang ketiga adalah pada bahagian yang ni. Okey. So hukum dia mesti duduk dalam circle sini. Sebab dia duduk bahagian sini. So nun mati bertemu atau tanwin bertemu huruf fa. Color hijau. Jom kita tengok color hijau dalam garisan sini. Oh, ada ikhfa hakiki. Sembunyikan nun beserta dengung. Maka bacaannya wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Jangan lupa dapatkan kad jari tajwid sebagai panduan dan ada jarinya di dalam kad ini sebagai panduan untuk kita belajar.